Untuk makan ikan buat tau. Ambil esok, ambil esok. Oh, hang pun sama. Sentak. Hang sentak. Double strike tu. Esok. Kapu ke apa? Kapu tu rasa tu. Aduh. Tak apa, kau kat sini tengok ni. Kau. Besok. Dia ligan tu. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi semalam kita ada trip ni. Okey, hari ni kita buat geng daripada sini. Daripada sini 3 orang, saya 3 4 orang. Hari ni hari memudahkan rezeki ni, berjaya insya-Allah. Marin marin. Boleh. Hari ni kita jumpa lah rezeki depa ni. Hari ni tak pasal juga pelan ke Sangkak Semudang pelan tu. Okey, hari ni kami selamat sampai ke Sangkak dah. Sangkak pertama kita main belah darat tu. Saya pelan-pelan guna atas. Ingat belah darat ni. Belah darat pun oh, laju ayam ni. Betul lagi ayam ni baru kemarin ayam mati. Betul ni pun nak jalan. Laju orang ni. Tak tahu lah yang kali ni pelik sikit yang kali ni. Yang lepas tak pelik ke ni. Kali ni pelik sikit. Saya cuba hari memudahkan sikit ni. Habis je kalau ada sikit lah. Bawa Sangkak pertama. Yang mana siap boleh mengai? Drag kunci ketat lah. Drag kunci ketat. Yang mana siap boleh mengai? Drag kunci ketat. Ada ke? Hang punya buat terkejut tu satu boot kali tu. Ikan beratus tadi je kot. Habis? Jom kita jom. Kau jom. Try Sangkak lain jom. Jom karau semua. Okey, hari ni kita bina mai sangkak kedua. Sangkak pertama tadi tak berjaya. Apa ikan tak ada. Tapi umpan dah makan. Tapi dia ikan tak naik. Tak tahu ikan duri ke, ikan lembu ke. Walau. Dia tak makan, kita bina sangkak seterusnya. Sangkak kedua tadi jumpa insya-Allah kalau rezeki. Untuk makan ikan buat tau. Api umpan. Mana ni tarik sekali tadi. Makan sekali. Takkan yang tu sekali tu yang makan. Jom. Kita pergi Sangkak tu. Cari Sangkak tu. Jom, tak ada pun. Tarik makan sekali je. Jom kita. Kita pindah mai sangkak ketiga. Sangkak kedua tadi rock saya tu dah makan sekali. Sekali tu kan tak makan. Kita tak makan itu dah sangat seterusnya. Sangkak ketiga kita cuba syok kalau rezeki. Cari Sangkak masuk kalau rezeki. Sangkut apa? Sangkut tali tu kot. Naik tak? Tarik naik tak? Botong lah. Jom. Kau jom. Try Sangkak lima jom. Tak ada ni. Tak ada, tunggu sekat botong ni pun tak ada pelampung. Tak makan pun.
Jom try tangkap lagi. Jom ke arah jom. Lagi kita pernah main sangkak keempat. Sangkak ketiga pun tak berjaya. Tu dia kita miss 1, 2, 3. 3 sangkak dah miss. Ni sangkak keempat kita cuba kalau rezeki. Kalau rezeki ada, saya cuba sangkak keempat. Sangkut kubut. Habis hutang. Ini makan ni, Rok bacok ni makan. Rok hang tu, udah kopek kan? Udah hidup. Ada makan ni. Bawa, lepas tu. Dia tekan tu. Dekat. Makan. Sangkut tali. Kena angkat tali duk merah tengah-tengah tu. Tanda boleh tanda. Alhamdulillah. Lesen dah seorang boleh lesen dah. Seorang boleh lesen gudang kopek kan. Hang tak boleh gudang kopek ni perlu kita. Tengah. Main ke? Buat melentok orang. Ambil so. Hang pun sama sentak. Hang sentak. Double strike tu. Drag rapat. Hai ke apa? Eno dah. Sayang 2 ekor dah ni. Jenah hang ke? Dia makan sekawan tau. Tadi hang makan, dia 2 sekali makan. Saya tidak 2 ekor weh. Nak jenah hang. Dah lah tidak. Dia 2. Hang pun makan. Lucu. Tidak 2 ekor sekali double strike. Dia main bodong dah. Dia jumpa umpan sekali makan. Ada makan tak apa. Sampai melentok macam tu lah. Tak perasan. Kau dia. Ni. Lepas bawah ya. Jom. Kita pergi main bottom drift pula jom. Kan tak makan ni. Ayat tengah slow ni. Angin tak ada lagi. Jom kita buat bottom drift. Jom karau. Itu lagi 2 mata tu boleh buat bottom drift tu. Yang 2 mata hang tu. Dia mata kecil. Tu bahaya sikit. Jom kau jom. Standby. Bottom drift, standby. Okey, balik rapat sangkak kau. Layang tak boleh, dia tak ada ambur dulu. Yang bottom drift dulu. Kita nak buat bottom drift. Yang dua orang balik rapat sangkak. Tak dia hanyut. Balik, kita nak bottom drift. Balik rapat sangkak ni. Okey, kita dah jaga tu. Kita dah buat jalan bottom drift ni. Bottom drift buat hanyut. Beli umpan kita tengok. Ada nak makan tak? Bagi umpan cari ikan, bukan ikan cari umpan cari ikan. Tapi kalau kita 48 kalau kena senang besar-besar tu. Hangguk lah. So, kapu ke apa? Kapu tu tu. Allah! MJ apa? MJ. Aduh, kena buat balik bottom drift kat tong. Besar budak ni. Besar tau. Aduh. Dia buka kat tong. Tak apa dah. Umpan hang lalu kat tong tu. Kita buat. Apa lagi? Kita pergi kat tong balik.
Aduh. Kapu. Benar. Ui. Benar. Angkat tu, angkat tu. Alhamdulillah. Wih, ada lah kat sini. Ada barang. Ada barang. Wih, tu merah, 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 merah. Merah, 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 merah. Ada barang ni. Cik Mbah, terau Cik Mbah tu. Oh, dia ambil dua-dua weh. Tu, oh, dia makan ni. Tak apa, kau tengok ni. Kau. Besok. Oh, dia masuklah kebor. Aduh, sayangnya. Sayang, dia masuk dalam kebor. Ikan lagi tu. Ikan dah makan dah, ayo. Dia ligan tu. Kalau makan. Dia nak tak? Alhamdulillah. Tadi yang syok dekat. Dia ligan metal. Weh, dia lagi. Apa ni wajib ke dia? Yang syok kawan kita kau ligan metal. Alhamdulillah. Jenah hang lagi. Banyak kali makan tu. Oh, kita punya pun sekali. Aduh. Gila sini. Rancak ah. Besok tu sama. Ikan masuk. Alhamdulillah. Ada. Tunggu. Ada ikan dah sini. Elok udang kita nak mereput dah. Nak habis dah udang. Nak beli kita 100. Betul tadi. Lagi. Angkat dia. Tanda. Alhamdulillah. Ada. Apa bagi merah tu naik? Naik lepas dia. Dia raja ejah. Tengok dia biar tu. Ejah dah. Apa pantok tu? Tong putih pula jom. Jom kau jom. Tong putih lagi hang ikat tali macam tadi. Tunduk ikat tali jadi depan. Jom kau semua. Tak apa suruh depan ah. Sikit hari dia main dia lari duduk belakang siap. Okey, hari ni kita main duduk kat tong nombor 2. Tadi kita main drift. Dekat tong tu tadi. Ikan makan tu yang pergi parking tu kan tu. Jadi kita main tong kedua. Tak kira lah tak ada tong kedua ni kita masuk parking sangkap boleh. Tapi dah siap 3 ekor lah main kat tong. Ada. Cik umpan, dia ambil umpan dulu. Sentak dulu. Cik umpan. Dia tahan lagi. Angkat. Seronok lah tak kubah. Aduh. Apa tu? Tak lerut aku belum. Trek lu sangat. Apa ni sangat?
Kau dori. Kan beliau. Ya, ada kelu kuning kan? Dia orang jenis hang tu menyorok habis hudang tu. Sentak tak? Tu sebab hang baling dekat tu dekat tong tu. Dia ambil tu. Ni kita bagi can lah ni sangkat tong ni hang punya rod duk makan. Tak mau juga ambil. Telan nampak dah. Jom. Kau jom. Kita tong lain pula jom. Jom masuk berjalan ni. Jom kita bercerai tong lain pula jom. Udang banyak ni. Sangkut. Sangkut tu kena sauh tu. Okey, hari ni kita pindah main tong ketiga pula. Tong ketiga. Cuba tong ketiga pula. Macam mana tong ketiga? Ada hasil tak ada hasil? Cuba tengok tong ketiga. Jom. Kita try tong lain pula jom. Jom, karau jom. Nak tong ni. Okey, hari ni kita main duduk tong keempat. Tong ketiga tak berjaya, tak ada apa. Tong pertama okey, tong kedua okey, ada. Tong ketiga tak ada apa. Kita cuba insya-Allah kalau ada sikit dah. Bubut lalu lucu tu weh. Jom. So tangkap jom. Lucu. Jadi motor tree jom. Jom kau jom. Bubut dia lalu melaju. Sampai tak masa lu dah. Dia. Okey, hari ni kita pindah main masuk tangkap dia. Tahu tadi alun buk kayu tu lalu depan kami. Dia kena alun tu lucu terus dah patah tali. Dia kata dia jom masuk tangkap. Ya Allah, tengah laju main kat tong dia tak mau. Jadi kita cuba sangkap tu. Tadi sangkap berapa? 4, 5, 6 ni. 6 lebih kurang tu lah. Kita lupa insya-Allah kalau ada rezeki. Okey apa? Dah. Apa? 2 lagi. Buka tu memang nak ambil tak? Nak ambil bola tong tak mau buka tu. Pakai temenu. Pakai temenu tak ada kenang ke apa? Nak bola tong. Boleh tanda sekor. Buta apa tanda tu? Buta? Tak buta. Saya nak abang 2 ekor ah. Syed dah dapat 2 ekor dah aku dengar. Saja dapat 2 ekor dah. Tanda yang kedua. Ketiga lah, 3 ekor lah lesen dia. 3 ekor ni. Tak padan dengan badan tuan. Tu besar tu. Jadilah ada menarik lah juga daripada tanda. Dia kata bantuan badan besar. Bagi yang kecil-kecil. Kan kecil-kecil dia bagi yang besar. Dia bukan benda hidup lah tu. Dah kompet. Dah kopek. Guguk apa? Guguk tu ni. Guguk ni. Guguk. Oh, duri. Dua punya bukulah 3 tali tu je. Buka ikan lu senang. Buka ikan lu senang buat je. Jom kau jom try sangkal pula jom. Jom. Okey, hari ni kita duduk tong yang kelima. Keempat ke kelima? Tak tunggu berapa tak, tapi duduk kat tong lah. Tadi duduk kat sangkar dapat tanda 2 ekor lah. 2 ekor. Masuk tong balik. Try tong balik ikut jenah makan lah. Makan. Derek tu. Makan. Ikan dah tu. Dia masuk ke kebor. Lepas. Oh, losong lepas tu. No, tong terlepas. Alamak. Aduh. Tong terlepas. Ikan makan macam mana ni? Tong terlepas. Aku dah. Kau yang mana kau?
Senangin. Oh, baru balik balas lah senangin. Padu lah. Jangan tepi ketong ayam. Angkat ikan tu. Alhamdulillah. Hang pandai, hang balik mulut ah. Dia biasa kena. Please Allah. Dia balik depan mulut senangin tu. Asalnya baru jatuh. Betul-betul jatuh. Kenapa? Senangin tengah lalu umpat jatuh. Dapat ah. Nak gambar. Ada. Lama besar. Maka udah tengok. Lama. Sabarina. Ini kali lah. Tapi tak melilau pun. Kapu kot. Kapu. Sikit je tu, kena sikit lah. Sok, kena sikit je tu. So ikan. Tu aku kata tu, sebab kalau jenis dia melilau. Jadi dia main musingnya ni. Kata kapu kot. Ada. Tu sebab kawan pun ada. Nak pindah main belah sini, belah belakang tak makan. Kau ada ikan. Pindah pergi belakang pula. Jom. Kita try tong lain pula tu. Sekali lagi tong jom. Jom kara. Kita try last tong, lepas tu masuk sangkang. Tu tak ada masuk sangkang, kita balik. Settle. Okey, sekarang kita dah main sangkang ke-5 ke-6 atau ke-7 dah. Sata banyak pot dah kami piduk top. Tadi piduk kat tu alhamdulillah boleh rapu sekok. Senangin sekok, makan sangkut sekali. Kita kat tong ni memang kalau kita main dia memang persen nak sangkut tu tinggi lah sebab kita main kat sauh sangkang kan. Jadi alhamdulillah ada jugalah kalau mana ikan kami dapat ni banyak dekat tong lah, kat tong sangkang tu, kat sauh sangkang. Kalau main kat sangkang ni kurang. Kita cuba sangkang ke berapa atau 5 nak 7 8 dah. Kita cuba. Gerut saja mana ikan ni. Jom Kara jom. Last sangkak ada apa? Jom. Okey, hari ni kita nak main last sangkak. Sangkak ke berapa pun tak tahu dah. Banyak pot dah lebih ngetongan ni sangkak semua. Jadi cubalah sangkak tadi alhamdulillah boleh ikut. Sekok lepas tu tak ada apa. Ori pula nampak. Jadi tak mari kita cubalah sangkak. Try cuba insya-Allah kalau ada skill sangkak ni pun naik ikan besar mana tahu kan. Cuba. Ada gerut. Jadilah aku kutik. Last sangkak ni aku dapat 5 ekor tambah. Lu rusak tanda hang tadi. Rusak tanda hang dapat tadi. Apa? Gerut. Tu ada. Layan ambil lah gerut. Tambah 4-5 ekor. Tarik. Tarik menontok lah. Simpui. Tarik menontok ni. Ada? Tarik.
Glamour tarik. Punya kuat tarik. Jom kemar-kemar apa betul lah. Yang tu rezeki apa ni buat ya. Tengok dua apa sama apa dah kepala ikan apa buang-buang. Kemar-kemar apa barang-barang betul. Jom kita gerak balik lah. Yang tu saja. Oh tu beri ikan tu. Ikan apa? Duri juga. Buruk minta apa tinggal 2-3 ekor dapat ke apa? Double duri. Duri glamour. Glamour tu memang ampun ya. Lembek lah glamour tu. Okey, kalau ni jom kita gerak balik lah. Saya tunjuk bahasa hari ni saya pun boleh cara lesen buruk ya. Aduh, tak tahu lah ni. Yang kalau kata kami tak main kat Tong-Tong tu memang tak raya. Susah nak dapat hasil je macam malam lah. Hari ni sebab lah kami pergi duduk kat Tong buat apa tak bottom tree lah apa semua kira usaha cari juga. Alhamdulillah ada juga hasil. Jadi boleh mengajuk bahasa ni jom. Okey, hari ni kami selamat sampai ke Menggalan lah. Saat boleh barang boleh betul tunjuk buat sini. Alhamdulillah ada juga. Kau boleh lah, sipik lah. Ada juga mau makan. Tidak dimampu kami. Tak tunjuk buat sini. Okey, hari ni tak ada apa dah. Kita pula habis dah. Tu termenung. Ingat berapa pakai sekilo pada 4 kilo, 3 kilo weh. Dia hasil kami ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenahang 4 ekor tu dapat dekat sangkak. Yang lain semua dapat kat Tong. Senagi, rapu. Yang ni sangkak. Kecil ni 2 ni. Yang ini sangkak. Alhamdulillah ada juga rezeki dia. Fighter kita daripada Penang. Yang ni lah rezeki kami ni. Yang ni rezeki kami ni boleh lah. Okey, hari ni alhamdulillah ada juga rezeki kami tu. Dapatlah 3 panggu hand tu ya boleh lah. Jadi jom saya buat jumpa esok video kita ada 3 hari lagi. Esok lusa sampai 13 bulan, hari ni 10 bulan. Jadi jumpa esok video insya-Allah. Subscribe je. Assalamualaikum semua, bye.